Hmm. Suami ni kalau nak cerita kat isteri kan ada ego dia. Aku tak boleh cerita kat isteri aku nampak lemah. Dalam handle stres, tekanan dalam kehidupan, kita jangan tengok diri kita atau orang sekeliling sebagai contoh. Tapi kita kena tengok siapa manusia sempurna yang Allah utuskan untuk melalui tekanan-tekanan dalam kehidupan. Cuba tengok Nabi SAW. Ketika turun daripada Gua Hira dapat wahyu kan, Nabi menggigil kan. Dan Nabi minta untuk diselimutkan kan. Lepas itu, keesokan harinya apa Nabi buat? Nabi tak pendam. Nabi cerita pada Siti Khadijah Al-Kubra, isteri Nabi. Cerita kat isteri ni. Suami ni kalau nak cerita kat isteri kan ada ego dia. Aku tak boleh cerita kat isteri aku nampak lemah. Kan? Tapi Nabi SAW cerita pada isteri. Sebab apa? Sebab key point dalam kita ni nak meluahkan tu, sebenarnya manusia ni kalau kita minta tolong pada dia, sebenarnya dia willing nak tolong sebenarnya. Lagi-lagi pada orang yang dia sayang kita. Sebagai contoh, kita tahu adik-adik kita sayang kita. Sebenarnya bila kita minta tolong, boleh ke akan nak minta masa sikit, akan nak minum dengan awak sebab akan nak cerita masalah sikit. Sebenarnya orang-orang yang sayang kita ni, dia willing untuk bagi masa, dia willing untuk bagi perhatian. Tapi cuma kita yang rasa macam nanti susahkan kau pula. Sebenarnya kebahagiaan itu dia ada pada memberi. Dengan aku membantu orang, Allah akan bantu aku. Masya Allah, itu jawapan dia sebenarnya. Dengan tiba-tiba jadi moderator je. Dengan aku membahagiakan orang, Allah akan bahagiakan aku. Sebab yang akan beri bahagia tu Allah, yang bukan makhluk bagi aku bahagia. So dengan mencari dan juga memberi kebahagiaan pada orang, itulah cara menjemput ketenangan, solution dan kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi bagilah peluang kat orang untuk dapat bahagia daripada Tuhan dengan minta tolong daripada dia.